Muka tiba-tiba naik jerawat lepas pakai skincare baru? Jangan panik dulu. Ramai orang terus fikir kulit tu alah atau skincare tu tak sesuai, tapi sebenarnya itu mungkin skin purging. Proses kulit tengah bersihkan diri dari dalam. Bila kita mula guna bahan aktif macam retinol, AHA atau BHA, kulit kita akan cepatkan proses pembaharuan sel. Segala kotoran, minyak dan jerawat yang tersembunyi kat bawah permukaan kulit tu akan mula naik ke atas. Nampak macam makin teruk, tapi sebenarnya itu tanda produk tengah berfungsi. Proses ni biasanya ambil masa 1 hingga 6 minggu dan lepas tu kulit akan nampak lebih bersih, cerah dan sihat. Tapi ingat ya, purging ni cuma jadi kat tempat yang biasa kita naik jerawat. Kalau jerawat keluar kat tempat pelik-pelik, itu mungkin reaksi lain. Hai semua, saya Nadia dari iHealth Wellness. Kalau korang tak pasti kulit korang ni tengah alami purging ke atau memang tak sesuai dengan produk, meh datang jumpa kami kat iHealth Wellness. Kami boleh buat analisa kulit secara percuma dan bagi korang nasihat yang paling sesuai ikut jenis kulit dan masalah korang. Kecantikan ni bukan sekadar rawat luar. Kita kena faham kulit kita dulu. Jadi, jangan malu-malu. Kalau perlu bantuan, datang je ke iHealth Wellness Taiping. Nadia tunggu korang.